tak payah buat pertanian, confirm gagal. So hari ini saya nak bercerita tentang pengalaman saya dalam bidang pertanian. Yang mana saya nak letak konsep ni ataupun gaya kejayaan ni adalah kejayaan you. So bagaimana guys? So hari ni kita nak cerita kegagalan yang saya lalui. So ni tip untuk mungkin boleh ambil inspirasi untuk pemula-pemula. Yang mana kalau korang buat pertanian ni, korang confirm akan gagal. So bagaimana? Kenapa saya kata macam tu? Sebabnya kita tak kisahlah korang buat perniagaan apa ataupun pertanian, korang akan melalui kegagalan. Yang ni saya memang tak boleh. Tapi bila kita dah melalui ni, kita suka akan kegagalan ni. That's why kenapa saya cakap macam tu adalah dia proses dia, sebab otak kita ni orang muda ni kita main game. Dalam main game dia ada level, setiap level. Setiap level tu ada cabaran-cabaran yang korang kena hadapi. Dia tak ada, walaupun dalam TikTok ni kita kata boleh generate income beribu-ribu 5 angka sebulan pun, untuk sampai ke level atas tu you perlu melalui level tu setiap satu-satu. So pada peringkat awal untuk pemula yang tiada pengalaman, korang akan jumpa dulu kegagalan dekat mana? Dekat bahagian operasi. Yang mana korang akan gagal dulu dekat bab tanaman. Sebab korang bermain di peringkat ni dulu. Korang akan berperingkat macam mana nak tackle isu serangga, pokok tak besar, api tak besar. Korang duduk start dekat bahagian operasi. Itu level pertama lah. Sama ada kalau isu yang pertama pun korang tak boleh selesai, yang akan menentukan korang boleh naik dekat level atas ke tidak. So dia akan masuk macam tu lah. Pada peringkat pertama ni dia bentuk you. Saya bagi konsep dia you. Ataupun dalam biasa kalau orang main trading kan, dia bentuk macam ni dulu. Dia akan turun. Dia tak ada draft macam ni. Dia akan duduk gini, turun naik sampai dekat atas. So pada peringkat pertama, kita ni kan mula-mula tengok TikTok ni, kita terinspirasi lah dengan orang lain kan, orang yang dah berjaya. Itu bagus. Dia hangat dulu, and then bila kita dah bersemangat ni, kita akan join, nak try buat. Bila kita try buat, dah jumpa dia punya problem. Alamak, ingatkan senang tanam sayur ni. Kena baca isi, tengok cuaca, tengok serangga, susah. Bila dia dah masuk sini kan, dah sampai peringkat kedua. Tadi dekat atas ni, dia bentuk U. Dah peringkat kedua, dah jumpa masalah. Peringkat yang ketiga ni lah yang akan menentukan sama ada dia boleh berjaya ataupun gagal. Peringkat yang ketiga ni dekat bawah ni, yang sinilah yang menentukan dia punya semangat tu. Kalau dia boleh cari solusi, and then dia tackle, dia akan masuk peringkat yang keempat dan yang kelima baru capai kejayaan yang pertama di peringkat yang pertama. Lepas dia dah berjaya peringkat level 1, nak masuk peringkat level 2 ni, dia akan jumpa lagi kegagalan. Macam itulah proses hidup kita ataupun saya sendiri dalam dunia perniagaan pertanian ni. Kita akan jumpa selalu cabaran. Kalau bahasa mudah dia cabaran lah. Kalau bahasa kasar dia gagal. Yang ni lah yang orang duduk bincang-bincangkan kan. So tapi saya tengok sebenarnya bukan isu dia orang tak boleh tanam. Ramai isu dia orang berhenti ni sebab permainan harga. Itu korang masuk peringkat yang level lagi atas. Ini level dalam bidang perniagaan pula. So cabaran dia akan jumpa lagi. Sama ada harga naik turun, macam mana kita nak tackle, macam mana kita nak deal, bagaimana kita nak tambah lagi modal, bagaimana kita nak expand lagi kita punya bisnes. Yang itu another level, lagi susah. Tak ada dalam dunia ni, saya rasa tak adalah benda yang petik jari kan. Korang akan melalui proses-proses ni. So pertanian ni buat hari ni bukan untung hari ni. Kalau korang baru betul-betul mula, memang zero dalam bidang pertanian ni, saya bagi tahu at least 3 tahun korang buat dulu. So tahun keempat tu baru nampak hasil, dan tahun kelima tu insya-Allah lah baru boleh kembangkan. So tapi kalau siapa nak join pertanian sebab boleh generate income cepat, saya rasa pertanian bukanlah bidang yang tepat untuk korang. Nak hanguskan duit korang tu, better korang pergi main benda lain. So kalau nak belajar dulu, starting slow, buat dulu tackle isu cara tanaman, baru korang masuk bidang trading. So yang ni kita mau expand kepada rakan-rakan lain lah. So kalau kita nak lebih maju, kita dah tackle isu level 1 ni, kita ajar pula orang lain yang duduk peringkat 1 juga. So kita berkongsi-kongsi, insya-Allah ilmu kita makin bertambah guys. So sedikit perkongsian daripada saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment and share, dan jangan lupa follow saya untuk kita share tip-tip pertanian dan juga pengalaman-pengalaman yang kita ada guys. Mantap.